Kalau perlukan nanti Suhan Channel untuk shoot apa semua untuk musim haji akan datang ni, panggil lah kita orang. InsyaAllah. Kau siapa nak ikut? Hitam putih, dunia tak selamanya kelabu. Bila Rosyam dan Nana hadap mentari baru. Hitam putih, jawapan dalam setiap soalan. Bersama-sama tembus batasan. Hai, Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Terima kasih lah korang semua masih lagi setia bersama dengan Hitam Putih Kehidupan yang dibawakan oleh Usanita bersama dengan aku. Macam mana dengan Ramadan kali ini? Puasa semua okey? Berbelanja okey tak? Kadang-kadang orang Malaysia ni Datuk, Bulan puasa ni dia punya belanja dia lebihan dia buat nak menyambut Hari Raya. Betul. Kalau katakan kita ada 15 juta rakyat Malaysia, kalau seorang kita average 1,000, mana 15 bilion dia belanjakan untuk bulan Ramadan. Wah, 15 bilion lah maksudnya kan. Tapi pusingan kita duit tu. Cakap lah dalam perbincangan kita Ramadan yang kau je dah berapa banyak bilion belanja. Ya, Datuk pula dari mana kan. Baju pula satu. Aku baju percuma. Untunglah dapat jadi duta. Bulan bintang kan? Ni kan. Jadi saya rasa tapi itu persiapan. Tapi ada juga persiapan yang dah dibuat dalam bulan Ramadan ni untuk musim haji. Kau dah hajar dah? Belum lagi. Hajar. Kalau kau hajar, aku rasa lagi cantik muka kau. InsyaAllah. Betul. Tak lama lagi. Amin. Okey. Kita nak terima kasih jugalah kepada yang mewangi-wangikan kita ni. Daripada Amber ni. Daripada Amber Home, kita ada candle dan boleh dapati dekat website ataupun official media sosial Amber Official. And kita ada juga kursi ni kau punya ni Ya, Datuk. Kau macam-macam menyaga kau kan. Nak raya ni. Kan? Wangi lah. Kalau pakai orang datang kat rumah kan, rumah bau wangi lah. Kita meraihkan orang datang. Hari raya ni kita macam hari kemenangan. Kita sambut Ramadan, hari kemenangan, dan kita bila orang datang rumah kita wangi-wangi kan. Betul. Lepas tu kita ada kursi yang cantik ni daripada Crown Living, Canon Malaysia, Imagine Partner, Benang and Build Design yang taja kapet kita sepanjang musim kelima ni. So dah boleh beli dan menang dengan Benang Build Design sepanjang bulan Ramadan ni, and dapatkan kapet pilihan anda dan berpeluang memenangi perabot dan tilam bernilai RM10,000 mengikut kepada terma dan syarat. Tapi tak lama lagi kapet boleh terbang. Dia pasang kipas macam drone. Wow. Kan? Itu memang teknologi. Yes. Okey, kita nak cerita pasal ni lah, Datuk. Ini persiapan. Persiapan kan? Ramai orang kata rakyat Malaysia ni dia dah buat persiapan untuk orang kata nak pergi mengerjakan ibadah haji. Tapi tajuk kita ni naik haji gigit jari. Naik haji gigit jari. Memanglah yang dapat tu memang dia dapat lah pergi haji. Berapa ramai lagi tak dapat pergi haji? Ramai lagi lah yang tak aku dapat. Rasa kan aku nak buat aku punya ni sendirilah. Buat apa tu? Aku nak macam tabung haji lah. No. Tapi aku nak buat aku punya tabung sendiri. Nak buat tabung sendiri. Tapi orang panggil aku scammer pula nanti. Kan? Aku nak bawa dia orang pergi. Aku nak naik kapal balik. Naik kapal boleh bawa ramai. Kalau naik kapal terbang tu bawa macam 300 orang je. Naik kapal tu. Naik kapal balik. Berapa lama pula sampai? Sebulan setengah. Okey, kita ada tetamu kita hari ni, Datuk. Ustaz Muhammad Hisham Harun, Ketua Jabatan Haji Lembaga Tabung Haji Kuala Lumpur. Cuba Datuk ni sikit tu. Perkenalkan. Ketua Jabatan Haji Lembaga Tabung Haji Kuala Lumpur. Haji Muhammad Hisham Harun. Dia ni Ketua Operasi Haji Tempatan dan Ketua Kewangan. Banyak duit ni. Operasi di Tanah Suci. Maknanya kewangan dekat Tanah Suci tu nanti dikontrol oleh Haji ni. Haji, selamat datang Haji. Selamat datang. Terima kasih, Datuk. Haji mesti pening tengok kita orang Haji kan? Kita orang nak bodik Haji ni. Manalah tahu kan kota susah dapat Haji kan? Jadi kalau Haji dah baik-baik dengan Haji ni, confirm lah saya pergi Haji kan? Okey, sebelum tu Haji kan, saya nak tanya dengan Haji kan. Banyak mungkin orang tak tahu, dia tengok tabung haji tu dah ada tabung haji je. Mungkin boleh cerita sejarah sikit pasal tabung haji ni. Latar belakang. Alhamdulillah, tabung haji ni adalah salah satunya organisasi yang ada lah kat Malaysia ni yang menandikan jemaah haji daripada menyimpan di tabung haji sampai dia pergi haji. Jadi kita sebenarnya berhutang budi dengan Profesor Derajat Tunku Aziz. Sebab dia lah yang datang dengan idea ni bagaimana orang Melayu ataupun orang Islam di Malaysia ni kalau nak pergi haji tu, kalau dulu dia
berguduk gadai ataupun jual rumah ke, Jual jual tanah. tanah ke, jual kambing kebau ke. Tapi disebabkan idea dia ni, dia menggalakkan orang kita ni, orang Islam ni menabung sikit-sikit sampailah cukup untuk pergi haji lah. Sebab dulu kalau kita nak simpan duit kat bank, dia ada masalah dengan riba. So jadi sebab itulah dengan adanya nak supaya nak menyucikan supaya duit tu bersih, tak simpan dekat bank yang riba, so dia ditubuhkan tabung haji, di mana orang Islam di Malaysia ni boleh simpan sikit-sikit sampailah dia cukup perbelanjaan dia untuk mengerjakan haji. Dalam masa yang sama, dalam kerajaan juga dia buat akta tabung haji, ataupun dia panggil akta 535, akta lembaga tabung haji, di mana hanya tabung haji saja yang boleh mengendalikan haji ni. Orang lain tak boleh. Datuk nak buat tabung sendiri tak boleh. Tak boleh ikut akta tabung haji salah. Salah. Maknanya boleh didenda, ditekap dan dipenjara. Jadi kalau dengar ada orang-orang luar nak buat, dia ada juga syarikat-syarikat yang dipilih oleh tabung haji. Tapi maksudnya kena check lah. Kena check siapakah syarikat-syarikat yang telah dilantik untuk diorang boleh mengendalikan haji. Dia ada tu. Jangan main tabur duit je. Yang itu yang kena sidai tu. Sebab kalau ikut akta tu, yang boleh mengendalikan haji ni cuma tabung haji dan syarat syarikat yang dilesenkan oleh tabung haji. Dilesenkan oleh tabung haji. Dilesenkan oleh tabung haji. Banyak orang tak check tu. Ni haji, dia tak check. Dia nak pergi haji, gaya dah simpan duit ni. Tiba-tiba pom habis. Dia haji kat ni, dia tawar kat air je. Kisah dah dia. Pusing kat air je. Mana kapal terbang aku? Dia pusing kat situ je. Itu haji apa nama dia tu? Haji tak jadi. Haji gigi jari. Okey, jadi bila kata pasal haji ni dia, kita rasa dia melibatkan dengan kos. Dan saban hari saya rasa kos tu ada penambahan, kan? Jadi macam mana tu? Apa faktor yang menyumbang kepada kenaikan kos tu kadang-kadang? Dia kalau kita tengok balik perbelanjaan haji ni, kos yang paling besar sekali ialah kos penerbangan, kos penempatan, penginapan, dan juga kos pengendalian jemaah sewaktu operasi masyair. Jadi kalau kita tengok pada yang kos komponen ni, 85% je dekat situ dah. Jadi sekarang ni kalau kita tengok kapal terbang, harga minyak naik, kita pula charter kapal terbang, pergi dan balik. Jadi kos dia tinggi. Sama juga penginapan di sana. Sebab kita di tabung haji ni, kita ada satu SOP kita lah, supaya kebangunan yang kita sewa ni untuk jemaah haji ni, dia dalam lingkungan 1 kilometer daripada masjid. So dia orang boleh berulang-alik untuk pergi solat dan sebagainya. Jadi buat masa sekarang lah. Jadi untuk mendapat bangunan-bangunan yang berdekatan dengan Masjid Haram ni juga, Datuk pun biasa pergi umrah dan haji, dia mahal sikit lah berbanding dengan kalau duduk dekat Aziziyah ke, ataupun duduk lebih jauh daripada itu. Inilah antara kenapa kos dia tinggi. Dan kita dalam tabung haji ni, kita nak memastikan supaya jemaah kita ni selesa. Orang Melayu ni dia mungkin nak naik bas berebut-rebut dengan warga-warga negara-negara lain yang lebih besar, lebih tegap tu. Kita orang Melayu kecil-kecil cili padi haji, jangan main-main. Memang nampak kecil tapi kita tenaga kuat. Pasal tu ada perumpamaan kecil-kecil cili padi. Dia macam ni. Cik ni orang ni. Jangan buat pasal ni. Sekali dia mengamuk, lari orang ni. Pandai Datuk. Tak adalah. Bila tadi Haji cakap pasal di Malaysia adanya tabung haji. Di dalam dunia satu je ada. Betul. Negara lain tak ada tau. Tabung haji ni pasal dia kata ini idea yang very very brilliant daripada Profesor Engku Aziz. Masa tu tak silap saya almarhum Tun Razak yang endorsekan benda ni, dibawa masuk dalam kabinet, bincangkan, maka jadilah tabung haji. Dan tabung haji ni pula dia ada di setiap negeri. Betul. Dia punya branch dia ada setiap negeri, setiap negeri ada. Jadi maknanya negara-negara lain tak ada. Jadi Arab Saudi dia memang mengiktirafkan kita ni di antara pengurusan haji yang terbaik. Betul tak Haji? Betul. Bukan saya nak up ni penting cerita betul Haji kan? Betul ni, memang betul. Sebab kita dah 3 tahun untuk tu kita memenangi anugerah Labaitum. Labaitum ni macam kira anugerah kecemerlangan lah dalam mengendalikan haji. Jadi antara yang kita dapat 2 tahun berturut sebelum ni ialah berkaitan dengan perkhidmatan haji yang cemerlang. Dan negara-negara luar memang memandang tinggilah jemaah kita ni yang berdisiplin, yang sentiasa mematuhi peraturan Arab Saudi, dan juga tahu macam mana nak berhaji.
ilmu yang kita bekalkan kepada jemaah haji kita ni dari segi bimbingan haji itu menampakkan jemaah kita ni melaksanakan haji itu mengikut SOP. sunnah Rasulullah SAW. SOP yang paling penting. Betul. Dan memang sunnah tu memang betul ikut, tapi SOP nak mengerjakan. Di antara yang saya dengar jemaah haji Malaysia di antara jemaah yang paling orang cakap apa, ikut peraturan. Betul. Dia ikut tertib, dia tak dia ikut. Itu yang paling bagus. Dan satu lagi saya nak tanya dengan Haji, adakah disebabkan terbenanya tabung haji ni maka juga datang juga Islamic Finance dekat Malaysia? Betul. Sebenarnya tabung haji ini antara yang pertama sekali yang sebab kita menyimpan duit di dalam tabung haji ini tahun 1963 tu adalah satu institusi yang pertama yang dikira sebagai satu institusi kewangan Islam lah. Baru datang Bank Islam pada tahun 1983. Jadi memang saya rasa betul tu tabung haji adalah pencetus kepada Islamic Finance lah di Malaysia, di mana masyarakat Islam simpan duit kat tabung haji untuk pergi haji. Banyak sumbangan tabung haji ni kan. Betul. Kelang kabut dia punya PA kat luar tu. Tak ada soalan ni, mana datang ni soalan dia ni kan. Tapi kan tu, bila kita dah tengok kan ramai masyarakat ataupun rakyat Malaysia ni, khususnya beragama Islam ni, mereka ni nak tahu macam mana fungsinya kuota haji ni, sebab masih ramai lagi orang yang menunggu kan. Jadi haji, ramai orang tak jelas macam mana fungsi ataupun sistem kuota tabung haji ni, sebab ramai orang masih menunggu. Ada orang yang kadang-kadang suami dia dapat panggilan tapi isteri tak dapat. Kan? Lepas tu isteri kena buat rayuan ataupun isteri dapat, suami tak dapat. Jadi macam mana sistem kuota yang dikendalikan oleh daftar hari ni Datuk, daftar hari ni daftar. 145 tahun lagi baru nak pergi haji. Macam mana 145 tahun berapa kali mati tu Cik? 2 kali pun tentu lagi lah. Dia macam ni, dia umat Islam kat dunia ni ada dengan 2 bilion. Jadi semestinya yang Makkah, Madinah dan juga Arafah, Mina ni kawasan ni sangat terhad. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi ialah hanya 0.1% sahaja daripada umat Islam di negara mana-mana negara di dunia ni akan boleh dibenarkan mengerjakan haji. Itulah kota kita. Maksudnya 0.1% daripada kerakyatan penduduk kita. Islam. Tapi di Malaysia penduduk ni, Islam bukan campur. Bukan. Cuma di Malaysia ni special sikit lah. Itu sebab bila kita minta kota tambahan, Menteri Haji akan tanya berapa penduduk Islam di Malaysia. Jadi kita tahu sebenarnya kita ni memang dah ada kota tambahan dah setiap tahun. Jadi alhamdulillah kita dikira sebagai negara Islam dan seluruh penduduk kita dikira macam Islam, dan kita dapat, lepas tu kita dapat 31,600. Penduduk kita dalam 31,000, jadi kita punya kota tu sebenarnya sudah pun melebihi. Jadi kalau kita tengok yang mendaftar haji pula di Malaysia, dah ada 4 juta yang mendaftar haji. Ada yang baru lahir dah didaftarkan haji. Contoh. Jadi untuk menguruskan 4 juta ni, kalau kita bahagikan dengan 31,600 tu, itu yang jadi 1,145 tahun tu. Habis tu macam mana pilihan dia? Kadang-kadang ada orang yang daftar tu, dia daftar tahun ni, contoh. Dia daftar tahun ni, tiba-tiba 2 tahun lagi dia dapat. Tapi orang yang daftar 10 tahun lepas tak dapat. Belum dapat lagi. Ni pilih kasih kot. Tak tu. Ada connection. Sebenarnya tu panggilan haji ni panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kau aku dah cakap dengan kau, ini semua Allah nak panggil baru jadi. Kau suruh aku tanya soalan ni, aku kena. Tak ada. Saya tanya soalan saya yang Datuk provoke lebih-lebih, kenapa? Dah aku pula. Dia macam ni tu. Dia sebenarnya kita ada 2 cara nak pergi. Satu, kita pergi dengan cara muasasah, menggunakan tabung haji. Satu lagi kita menggunakan package haji, iaitu syarikat-syarikat yang dilesenkan oleh tabung haji. Berapa syarikat tu? Sekarang ni 37 syarikat. 37. Tahun lepas 25 syarikat. Kita dah tambahlah syarikat-syarikat yang boleh mengendalikan haji. Cuma kita dari segi untuk kita nak memudahkan mereka-mereka yang nak pergi haji ni, mereka akan mendaftar dan tahun daftar tu kita dah tahu dah, di tahun 1446 Hijrah dia akan pergi. Tetapi tak semua orang boleh pergi haji pada tahun tersebut. Mungkin ada masalah lain, masalah kesihatan, tak cukup duit dan sebagainya. Biasanya dalam setahun tu dalam 40% menolak nak pergi haji. 40%? Yeah. Ramai. Bila 40% ini adalah daripada 40% ini daripada 31,000 tu, dalam berapa tu? 40%, 31, dalam 12,000. Lebih kurang. Dalam 10-12,000 ni yang kita boleh tebarkan. Tebarkan kepada orang lain. Cara pemilihan dia? Cara pemilihan dia sekarang ni atau angkat undi ke macam tu, bukan? Kita ada sistem yang kita macam satu sistem sekiranya dia macam dah lama mendaftar.
Kan? Ada kriteria tertentu dari segi merit lah. Lama mendaftar, duit cukup untuk haji. Kan, kalau misalnya kata dia mempunyai simpanan yang cukup untuk pergi haji, yang sekarang ni kos dia 33,300, kita pun tengok juga tu. Umur juga. Umur ni bukan umur yang tua tau. Kita tengok umur yang mana boleh orang nak pergi haji. Yang sesuai untuk pergi haji sebenarnya umur 45 hingga 65. Tak ada Ji, orang pergi haji walaupun umur dah tak pergi, first time pergi haji, dia akan jadi kuat Ji kat sana Ji. Doa je. Itu antara pergi haji gigi jari juga tu. Sampai sana masuk hospital tapi kita tak keluar. Betul juga. Jadi umurnya 45. 65 itu adalah umur yang paling baik sebab haji ni melibatkan fizikal. Melibatkan biasanya kalau pergi awal dia nak pergi, dia mesti nak pergi masjid. Betul. Kan, nak buat tawaf, nak buat tawaf sunat, nak buat umrah. Itu fizikal. Lepas tu kalau pergi musim haji buat tu masyair, di Arafah, di Mina, melontar. Kalau melontar, kalau daripada Muasim pergi ke tempat melontar, 35 km, balik kepada dah 7 km. 7 km dia kena berjalan. Jadi kena ada tenaga. Kalau yang sakit-sakit sangat ni, maknanya tabung haji tak layan lah. Dia kan tak layan, kita layan juga. Kan, kadang-kadang ada juga kan yang berkursi roda, kita bantu setiap itu memang dia orang ni tetamu Allah, kita akan cuba santuni mereka sehabis-habis. Dia berbalik kepada tadi tu, maksudnya kalau Allah dah jemput tu, engkau berkursi roda ke, engkau umur 70 ke, sebenarnya tabung haji ni ambil kira pada pendapat saya lah Haji kan, maknanya siapa yang dapat tu memang rezeki Allah bagi kat dia je lah. Jadi maknanya bukanlah tabung haji nak pilih mana-mana, maknanya tiba-tiba engkau nama terpilih, tiba-tiba cek engkau wheelchair, tabung haji kena layan. Kena layan betul Haji kan? Kena layan. Biasanya tu orang yang nak pergi haji ni, yang terpilih ni, dia berusaha untuk pergi. Dia ada usaha dia tersendiri. Doa dia, ataupun kalau misalkan dia melalui syarikat pengelola jemaah haji, adalah dia merayu. Tapi syarikat yang pengelola jemaah haji ni, dia punya package lain macam Ji. Dia punya package itu T20 punya package, dia tak ambil ni muasasah, mana ada, rugilah dia orang kan. Sebab dia nak makan nasi lemak air pagi, nak makan buffet, nak duduk dekat masjid, jalan kaki pergi balik. Sebab itu antara pilihan lah. Melontar kalau boleh nak dekat, kan, dalam 100-200 meter dah sampai kan. Dia nak nampak haram view macam tu lah. Kan. Itu antara yang diuruskan oleh syarikat lah. Tapi itu pilihan lah Datuk. Yelah, itu orang yang ada duit. Yelah, pilihan bagi orang yang berkemampuan lah. Apa beza dia? Kenapa B40 lain, M40 lain, T20 lain? Dia sebenarnya itu konsep yang kita ketengahkan adalah konsep istita'ah. Jika mampu pergi, itulah sebenarnya yang sebenarnya. Kalau 33,000 itu yang sebenarnya yang dia kena pergi. Tetapi kita ni prihatin, kerajaan pun prihatin. Kita pun nak membawa mereka yang tak mampu dari segi kewangan. Jadi kita ada yang kita panggil Hafiz ataupun Haji Financial Assistance. Maksudnya bantuan keuangan haji yang datang daripada tabung haji. Tabung haji ada keuntungan. Subsidi lah macam tu. Macam subsidi lah. Betul, kita gunakan keuntungan tu. Bukan duit kerajaan, duit tabung haji Duit tabung haji. Yang tabung haji melabur semua ni. Ya, betul. Sebab tabung haji ni, dia unik yang tabung haji ni. Duit yang disimpan oleh pendeposit tu, kita laburkan, kita buat pelaburan. Dari segi pelaburan tu, kita dapat balik duit tu, keuntungan yang kita agihkan balik kepada pendeposit. Kau tak boleh ambil dan ni. juga untuk bantuan haji. Tok, kau tak boleh ambil ni. Kau kayangan. Datuk pun. Kau tak boleh ambil ni kota ni. Kau tak boleh ambil tau. Kita ambil yang pilihan kau tadi. Kau pergi yang dalam 35 syarikat tu kau bayar je. Aku boleh jadi ejen kau. Jadi ejen. Panas sikit. Okey, ada ke konsep haji dulu bayar kemudian? Datuk pernah dengar tak tu? Mana boleh? Itulah, ada konsep. Aku boleh jawabkan tu. Konsep haji dulu bayar kemudian. Tak boleh. Tak boleh kan? Tak Tapi boleh. ada juga setengah pihak yang dia buat konsep tu. Ada ke? Ada ke je? Ada. Dia maksudnya kalau misalnya katalah sekarang ni harga 33,000, dia kalau merayu nak pergi 33,300. Dia mungkin buat ambil personal loan. Kalau cukup duit dia tak cukup, kalau duit dia ada cuma ada 10,000, dia ambil personal loan 23,000 contoh. Boleh, dia boleh buat. Cuma itu adalah atas urusan ataupun dia punya inisiatif sendiri bagaimana dia nak mencukupkan duit tu. Tapi dari segi hukum dia? Ustaz insya-Allah. Ustaz Fakrul. Okey, tabung haji. Leceh tak nak uruskan dia orang ni?
ada 31,600 setiap tahun, 31,600 jiwa, 31,600 perangai. Perangai tu mungkin satu. Kalau 10 perangai, 31,000 kali 10. Dan daripada negeri-negeri yang berbeza. Makan. Tapi alhamdulillah, kebanyakannya mereka ini seorang yang bila nak pergi haji tu memang Allah telah luruskan hati mereka itu untuk fokus kepada ibadah haji, dan kita alhamdulillah mampu untuk mengendalikan 31,600 setiap tahun. Sekali musim haji, berapa total pekerja daripada tabung haji yang involve untuk menguruskan 31,000 orang ni? Dia dari segi petugas haji ni ada dua. Iaitu yang pertamanya petugas kebajikan yang kebanyakan daripada anggota tabung haji. Yang keduanya adalah petugas perubatan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Oh, datang pergi sekali? Ya, sekali. Doktor, nurses. Oh, dia orang dapat haji percuma lah. Dia orang kata datang two in one. Kalau perlukan nanti Suhan Channel untuk shoot apa semua untuk musim haji akan datang ni, panggil lah kita orang. Petugas ni hanya 0.1% daripada jumlah jemaah. Sorry, 1% daripada jumlah jemaah. Jadi 1% daripada 31,600 official ataupun kota rasmi untuk petugas atau yang panggil beksah ni hanya dah 316. Tapi setiap tahun kita memohon kepada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk tambahkan petugas, dan pada tahun lepas alhamdulillah kita dapat dalam 700 kota petugas, dan inilah kita bahagikan antara untuk petugas kebajikan. 700 orang handle 31,000 orang. 600. Maknanya seorang jaga 50 orang. Dalam 50 orang lah. Kita nak jaga anak, kita nak jaga anak dia 3-4 orang pun koyak ni kan. Ini pula makcik-makcik ni yang perangai. Sebab apa? Yang kita tengok orang kalau pergi haji ni, dia punya perangai tak sama macam kita duduk kat Malaysia. Kat sana dugaan, betul tak Haji kan? Betul. Haji boleh cerita sikit Haji yang pengalaman Haji lah. Sebab tu dekat dalam rombongan kebajikan ni kita ada satu unit yang kita panggil unit counselling. Sebab bila jemaah haji ni bila sampai di sana, kalau misalkan yang tua-tua ni dia mungkin dah ada lupa. Dia masih ingat diri dia di Malaysia lagi, teringat lagi kambing lembu dia di Malaysia. Kan? Jadi, ada ke Ji? Ada. Dia ingatkan dia bukan di tanah suci. Dia masih lagi di rumah dia ataupun di tempat dia. Ada juga yang mereka ini yang ada tekanan. Mungkin kawan-kawan boleh pergi masjid, dia pula demam, duduk kat bilik, tak boleh buat apa. Jadi ada pelbagai isu yang melibatkan emosi kepada jemaah. Biasanya sebab haji ni adalah satu yang berkaitan dengan emosi, ada berkaitan dengan kita punya konsentrasi. Jadi perlu ada yang pertamanya guru agama. Guru agama ni paling penting lah dari segi nak memberi bimbingan berkaitan dengan ibadat haji. Sebab dia kadang-kadang ada peraturan tertentu menyebabkan dia tak boleh nak pergi buat haji. Pertama wanita lah. Dari segi permasalahan wanita ni agak kompleks. Jadi kita perlukan ustazah-ustazah ataupun ustaz yang boleh memberi nasihat. Dan masa yang sama ada juga jemaah-jemaah yang datang sihat sampai sana sakit. Kan, lepas tu sampai sakit dia datang seorang, duduk pula dekat pusat rawatan seorang-seorang. Jadi dia punya mungkin ada tekanan, depresi dan sebagainya. Jadi ada pelbagai isu lah Dok di sana. Macam-macam 1,001 macam lah kira. Ada juga yang bila nak kerjakan haji tu pula dia punya haid datang. Ada? Ya. Itu lagi macam mana nak handle, kesian kat dia orang tu. Ada semua ada solusi ni insya-Allah. Ada solusi je. Macam kalau mana? misalnya kata dia tak boleh nak buat tawaf ifadah, kita akan ganjakkan dia. Kalau kata dia, yang biasa bagi masalah, dia dah kena balik lagi 2 hari. Jadi dia tak belum buat tawaf. Jadi kita anjakkan dia punya penerbangan balik itu untuk dia mudahkan dia putus haid dia dan boleh Pasal tu saya katakan tadi Dato', orang nak pergi haji ni dia mesti dah putus haid. Jadi tak ada masalah tu. Jadi satu solusi dah. Tapi pihak tabung haji ada setiap aku saja haji ni je Datuk. Kalau aku tak serius sangat ni. Tak, tapi Datuk tahu tak? Kiranya kita ni pengurusan haji kita memang antara yang macam cakap tadi, antara yang terbaik. Tahu? Sebab bila menguruskan haji tu satu dunia tertumpu di sana kan. Dan baru-baru ni saya dengar ada 14 negara yang di ban visa dia oleh pihak Arab Saudi
untuk musim haji akan datang ni, dan salah satu negara tu adalah Indonesia. Apa cerita ni, Ji? Cerita ni adalah berkaitan dengan visa. Visa, ya. Visa untuk mengerjakan haji mesti ada visa haji yang sah. Dia untuk pergi ke Arab Saudi ini ada berbagai visa, sama ada visa umrah atau visa pelancong atau visa ziarah. Jadi yang boleh pergi haji adalah mereka mendapat visa haji. Ya, jadi di kerajaan Arab Saudi di sana, tanpa visa haji tidak ada haji. Tidak boleh mengerjakan haji. Dia tidak boleh masuk ke Arafah dan Mina. Ya. Jadi apa yang berlaku ialah pada tahun lepas ramai yang menggunakan visa pelancong untuk mereka mengerjakan haji. Sebab visa pelancong ni mungkin dalam lama, jadi dia overstay, dia tunggu sampai musim haji dia pun nak buat haji. Jadi sebenarnya dia tak boleh. Tu taktik dia lah. Dia nak pergi buat haji menipu pula. Jadi negara-negara ni mungkin ramai dari mereka ni yang pergi dengan visa pelancong, tunggu sampai waktu haji untuk buat haji bersama-sama dengan jemaah haji yang lain. Jadi dia mengganggu peraturan dan juga pengurusan haji oleh kerajaan Arab Saudi. Jadi negara-negara ini walaupun terdapat segelintir daripada rakyat Malaysia yang juga menggunakan visa pelancong, tetapi alhamdulillah dapat kita kawal, dan tabung haji pun sebagai organisasi yang menjaga haji, kita tidak menggalakkan mereka menjaga haji, dan sekiranya ada kita serahkan kepada embassy ataupun kita punya konsulat di sana lah untuk menanganinya. Tetapi itulah, kalau misalnya kata bila rakyat kita ini tidak atau abuse lah, menyalahgunakan visa-visa lain selain visa haji ini, itu yang menyebabkan negara-negara yang 14 tu tidak dapat menunaikanlah ibadah haji pada dia satu ni, dia sebenarnya dia orang ni kadang-kadang dia bila gunakan visa macam tu, dia masuk ada juga DIY. Dia panggil DIY lah ni. Dia DIY, dia dah masuk awal kan. Tapi bila terjadi bermasalahan, contohnya dia rakyat Malaysia, dia dah gunakan visa pelancong, dia lepak sana, dia masuk dalam tu, tiba-tiba jadi masalah, mati, sakit. Dia cari siapa? Tabung haji juga. Padahal dia bukan jemaah tabung haji. Betul. Dia rakyat Malaysia tapi bukan jemaah tabung, tapi akhirnya tabung haji juga yang kena settle. Betul tak, Ji? Betul. Hebat. Dia tahu cerita. Duta tabung haji kan? Duta tabung haji. Tak lama lagi lah. Tak, dia ini yang orang tak nampak. Okey. Visa umrah dengan visa haji dengan visa pelancong. Visa haji ni semuanya akan ditanggung oleh insurans, dia akan tanggung oleh pihak kerajaan Arab Saudi. Betul. Sakit contohnya, masuk hospital percuma. Kalau kau visa pelancong sendiri, tu satu, tu memang dia tak ambil tahu. Tapi akhirnya tabung haji juga kena ambil tahu. Kena uruskan dia orang juga sebab dia G2G kan. Betul. Satu lagi yang saya tengok masa saya buat haji tahun 2016, Arab Saudi punya polis ni dia akan gedah bas. Dia akan gedah bas, dia tahu kalau macam tabung haji ni dia orang tak kacau lah. Yang mana syarikat-syarikat pengendalian ni, dia akan gedah bas tu, dia kata keluarkan kau punya pasport. Dia tengok visa apa. Ada dalam bas saya yang visa pelancong, dia suruh turun pada bas. Sebab tu sebenarnya apa yang tabung haji dah buat ni, pada pandangan saya, ikut peraturan tu untuk memudahkan. Dan juga yang paling penting ialah menjaga nama negara kita di antara pengurusan haji terbaik di dunia. Itu yang paling penting kan. Tapi kadang-kadang dia orang membohong. Bila kau menipu, kau sana nak minta ampun pada Allah. Kan firman Allah pada hari Arafah tu, aku akan turun ke langit yang pertama, datanglah engkau dengan sebanyak pasir sekalipun dosa-dosa engkau, aku akan ampunkan. Itu Allah cakap, aku akan ampunkan. Tapi kat sana kau pergi tu menipu. Tu macam mana tu, Haji? Itu tapi Allah tu usaha dia Maha Penyayang, Maha Pengasih kan. Jadi kita pun tidak tahu dari segi penerimaan dia, tapi kalau dari segi peraturannya salah. Tidak menggunakan visa yang betul untuk mengerjakan haji. Tapi dia usaha. Itu bergantunglah pada Allah SWT nak menerima atau tidak lah. Tetapi ia menyusahkan orang lah. Kan? Jadi mungkin juga mengambil tempat jemaah-jemaah yang sepatutnya berada di situ. Sepatutnya layak. Mengambil hak orang lain. Kalau katakan musim haji, seluruh tu dia punya kota untuk musim haji tu berapa Arab Saudi bagi satu dunia tu? Berapa orang kan ada dekat Masjidil Haram tu? Saya pun tak pasti, tapi biasanya kalau kita tengok dalam berita dalam 3-4 juta ataupun kurang kan. Jadi termasuk juga rakyat mereka sendiri yang mengerjakan haji.
Jadi itu dah satu kekangan lah. Maksudnya di Mina itu kawasannya sempit untuk bermabit di Mina tu tak. Jadi sebab itulah tidak boleh kita buka sewenang-wenang untuk mengerjakan haji, sebab dia menyebabkan keselamatan jemaah juga. Bila terlalu ramai, sebab tu bila berlakunya stampede ataupun rempuhan, ia berlaku di Mina. Jadi kita pun tidak mahu benda itu berlaku, menyebabkan jemaah kita cedera ataupun meninggal dunia disebabkan oleh insiden-insiden macam ni lah. Ji, 31,000 orang. Macam mana makan ni Ji ya? Makan Alhamdulillah kita sebenarnya. Yelah, maksudnya siapa yang masak tu? Kita ada catering sana ke? Sebab saya pernah tengok satu dokumentari Datuk. Periuk dia, kita ni boleh masuk dalam periuk tu. Punya dah besar. Betul kan Ji kan? Periuk kita ni 3, 4 orang, 5 orang boleh masuk dalam periuk yelah, tu. Punya dah besar. Sebab yelah jemaah ramai. Tak mentah ke nasi tu? Jemaah macam mana pengurusan makanan tu? Pengurusan makanan kita kena berterima kasih dengan Kerajaan Saudi, sebab kerajaan dia ada peraturan dia. Cuma dapur-dapur yang mempunyai standard yang betul, yang baik akan dibenarkan untuk operasi buat catering. Jadi kita tabung haji, kita melantik 6 caterer untuk masak, sebab kita akan bagi makan untuk makan tengah hari. Caterer sana ke caterer sini? Kita di sana. Dapur di sana. Dapur di sana. Dapur yang dipunyai oleh rakyat Saudi, dan dapur ini adalah dapur yang moden. Jadi kita ada dari Kementerian Kesihatan akan buat pemeriksaan sama ada dapur ini sesuai tak untuk masak. Dan maksudnya barang mentah hanya diasingkan, yang daging-daging, yang sayur-sayur, dan dia adalah dia punya SOP dia, supaya dari segi kebersihan makanan dan juga dari segi ia diadunkan untuk jadi nasi, untuk jadi lauk tu, mempunyai proses yang betul. Dia ada SOP yang tertentulah, yang menepati HACCP yang hazard semua tu. Jadi memang itu kita akan pastikan tabung haji akan melawat dapur-dapur ni, memastikan segala peraturan tu dipatuhi, dan kita juga mempunyai premix yang kita bawa dari Indonesia untuk dimasak di sana supaya ada rasa tekak kita lah. Ada rasa ketekak kita. Kita pun ada bawa tukang masak kita untuk ditempatkan dengan syarikat-syarikat tersebut supaya masakan itu menepati sedikit sebanyak cita rasa kita lah. Kalau masak kicap tu rasa kicapnya lah, dengan ada rasa bawang-bawangnya lah kan. Jadi Alhamdulillah so far untuk makanan jemaah muasasah, kita biasanya mendapat markah yang tinggi lah dari segi bila kita buat survey kita Alhamdulillah makan yang sesuai untuk diorang waktu makan tengah hari ataupun makan malam. Leceh tu pagi, tengah hari, petang ada. Pagi kita ada kafe. Masakan pun ada kita. Diorang bayar sendiri tu. Diorang bayar sendirilah. Okay. Nak makan roti canai ke, nak makan mihun ke, nasi lemak. Canai semua ada? Ada. Maksudnya tengah hari, malam. Tengah hari dan malam yang kita pack kan, pack food yang kita beri kepada satu hari berapa tan punya makanan, lebih anggaran berapa tan satu hari je? Saya pun tak pasti. Tak pasti. Maknanya kan. Banyak besar itu. Tapi sebab tu kita tak satu dapur, kita ada 6 dapur. Sebab kita ada, contohnya di Mekah kita ada tahun ini ada 9 maktab kan. Jadi setiap maktab dalam 2,000 ke 3,000. So jadi di situlah makan tu diedarkan kepada jemaah-jemaah kita. Tapi berbalik pada tunai haji gigit jari ni je kan. Ni kita naik haji gigit jari ni sebenarnya kita berbalik-balik pada nasib engkau lah. Ini rezeki yang Allah Ta'ala nak bagilah kan. Jadi yang penting jangan kena scam. Jangan kena scam. Tapi sebenarnya betul lah apa yang dah diberi, kita dah ada satu sistem. Maknanya orang nak pergi haji dah ada sistem daripada pengurusan tabung haji tu kan. Jadi macam mana Tuan Haji rasa pengurusan haji ni akan ada ditambah baik lagi ke pada masa akan datang? Sebab sekarang ni kalau nak ikut ramai orang menunggu kota tu. Mungkin ada cara ataupun apa benda-benda perubahan yang perlu dibuat. Kita selepas di musim haji, kita akan terus buat postmortem ataupun penilaian prestasi haji. Dalam postmortem ni pelbagai-bagai isu yang kita hadapi masa musim haji tu, kita cuba nak tengok balik bagaimanakah kita nak memperbaiki kelemahan yang ada.
Dan sebagai contohnya untuk tahun ini, dulu biasanya kita pakai buku kesihatan warna putih tu kan. Sekarang dah tak pakai dah. Menggunakan teknologi yang dikongsi oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, kita dah pakai digital. Pergi dah tak perlu dah ambil kata Haji, ambil buku putih tu isi kan. Saya pakai tu lagi dulu saya pergi. Kan tak ada dah. Tak ada kan dah. semua dalam sistem. Simpan tu je buat kenangan tu. Dan kita boleh tengok kita punya rawatan kita dalam MySejahtera. Kita punya vaksin dah ambil kat situ, darah kita macam mana, semua ada kat dalam. Gelang ada gelang. Gelang masih ada lagi. Gelang jangan buang je. Ini saya sarankan itu. Gitu itu trademark je. Gelang tu, gelang kan. Kenangan tu, kenangan. Gelang dia lain je. Gelang ini dia bukan, lain. ini tak ada kena dengan gelang haji. Ini cerita. Kau nak marah. Yelah, Datuk Asyik nak ni je. Apa benda nak marah tak boleh. aku ni? Tak ada, Kata kita kawan. Cerita dia saya nak tahu pasal gelang tu. Cerita dia Datuk Haji. Gelang tu nak menandakan dia. Tahulah tu jemaah kita daripada Tabung Haji. Dia gelang gelang tu tahan untuk kalau terbakar, dia tahan. Ya Itu maksudnya kalau dia masa dia ada function dia. Dia tahan kebakaran, dan kita akan dapat identify yang dia tu adalah jemaah Malaysia walaupun lah rentung contohnya mayat tu. Dapat. Itu tanda. Tapi negara lain tak ada kan? Ada. Negara lain dia ada gelang, tapi mungkin gelang tu berlainan dengan material Kualiti yang kita dia, ada lah, material kualiti dia. Kita punya besi. Okey, kita nak daftar dengan tabung haji. Berapa kali kita boleh daftar haji? Sekali seumur hidup atau Sekarang boleh ni sekali daftar? seumur hidup. Sebelum ni kita pernah benarkan balik haji boleh daftar haji. Lepas tu kita kurangkan lagi, balik haji selepas 5 tahun boleh daftar haji. Sekarang tak boleh langsung dah. Boleh pergi sekali je tu. Itulah. Sebab tu saya rasa orang yang nak pergi haji ni dia perlu mendalami ilmu haji tu sebaik-baiknya, sebab itulah sekali dia akan pergi untuk seumur hidup dia lah. Kali je. Yelah, tapi berbalik pada macam tadilah, nasib lah. Kalau kata panggilan tu Allah Ta'ala dah panggil, you daftar, baru daftar, tiba-tiba panggilan haji tu cepat. Tu kita ada orang macam tu. Ada orang macam tu yang dia maknanya dapat benda macam tu. Ya. Kan? Kau dah daftar belum? Dah. Dah daftar dah. Berapa tahun? Saya baru daftar. Tu tahun ni. 400 tahun lagi kau dapat. Datuk yang tetapkan 400 tahun lagi pun kau dapat. Ada. Ni bulan Ramadan Ya, tu. saya sebenarnya saya dulu daftar tak silap saya kena dalam 96 tahun baru dapat, tapi taklah rezeki. 96 rezeki saya selalu pergi buat umrah dengan salah satu syarikat yang dilantik oleh Tabung Haji, Zafis Travel. Zafis. Jadi sampai Datuk Zainal ni kata, aku tak silap engkau ni dah 8 kali kau pergi umrah dengan aku. Aku lain kali aku tak nak tengok muka kau lagi. Kalau kau nak jumpa aku, kau pergi haji. Habis pergi haji macam mana? Banyak duit nak pakai. Kau jangan cerita pasal duit dengan aku lah. Tahun depan kau pergi haji, dia cakap. Saya pun macam buat betul-betul tahun depan tu saya pergi haji. Rezeki. Ada rezeki, tapi saya kena belanja lebih sikit lah. Tapi Allah bagi rezeki. Tapi jangan risau sebenarnya. Ya, kadang-kadang ada orang yang dia berduit sikit lah. Berduit sikit, tak dapat dengan kota tabung haji ni. Mungkin ada syarikat 35 syarikat yang dilantik untuk tabung haji ni. Ada duit lebih, belanja. Sebab apa? Janji Allah, setiap sen yang kau belanjakan untuk menunaikan umrah dan juga haji akan dibayar balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam ustaz. Saya bersama. Kau bila aku cakap benda yang elok, kau senyum sinis kat aku. Mana ada betul tak ustaz? Betul Datuk? Nak haji. Betul kan apa saya cakap kan? Setiap apa yang kita gunakan untuk pergi haji itu, insya-Allah akan dapat ganjaran yang sebaik-baiknya daripada Allah SWT. Allah akan bayar balik. Yang kau risau buat apa? Saya tak risau. Kau belanjalah aku haji tahun ni. Belanja. Belanjalah aku haji. Kau kalau belanja aku haji akan dibagi balik nanti orang. Ya, apa salah? Kau ambil lah package aku yang RM300,000 tu. Aku nak duduk situ relax. Saya dulu haji. Saya pergi buat haji. Ada satu kemah ni. Saya sebelah tabung haji. Saya dengan Zafis ni. Ada satu kemah ni nama Cordoba. Cordoba ni dalam tu dia punya semua lain lah. Dia seorang satu bilik. Package dia saya tanya kan. Berapa? RM500,000. Duit kita. Saya boleh ambil gambar je lah. Belakang tu ada tulis Cordoba kan. Jadi kita orang duduk lepak kat sini minum-minum kan. Ambil gambar Cordoba. Dalam tu semua orang Indonesia. Orang boleh pergi 5. Tapi tak ada satu pun orang Malaysia. Jadi sebenarnya saya nak masuk kat situ. Tapi saya nampak macam menunjuk nak pergi haji kan. Saya seorang pula orang Malaysia dalam tu. Jadi saya duduk dengan dia orang. Yelah. Nak
macam itu rezeki juga tu. Rezeki. Kau macam menidak aku. Saya tak pernah menidakkan. Datuk, saya tak pernah menidakkan. Ni bulan-bulan Ramadan ni, apa Datuk cakap ni semua betul lah tu. Ji, saya dah kenal Haji kan. Kan kadang-kadang Haji kata 40% tu kan ada yang tak boleh pergi. Kita dah kenal ni Ji, takkan tak boleh adjust. Sebenarnya untuk tahun ini Datuk, 80,000 yang merayu untuk mengerjakan haji. 80,000 rayuan. Ya, rayuan. Dan rayuan ni terbahagi juga kepada rayuan yang nak pergi dengan mahram. Maksudnya isteri dia dapat, suami tak dapat. Dan kita benarkan supaya kota diberi kepada suami untuk pergi sekali lah. Jadi memang nak pergi haji ni dia kena menunggu giliran jugalah. Dan kalau ada rezeki dengan rayuan tersebut, insya-Allah akan diterima. Kan tak boleh adjust Ji. Ha? Kan tak boleh adjust. Tak boleh adjust tu. Alah Ji, kena kenal. Tak boleh adjust Ji. Tak boleh Ji. Tak boleh. Dia kena melalui proses. Tak Kalau nak boleh pergi haji, kau ni. mesti menggunakan aplikasi tijari untuk merayu. Dan kita ada jawatan kuasa rayuan. Dan jawatan kuasa rayuan ini menentukan siapa yang boleh pergi haji atas dasar-dasar kriteria-kriteria tertentu. Sama ada dari mahram ataupun pengiring kepada orang yang tua, ataupun memang rezeki dia lah terpilih kerana menepati kriteria cukup duit, umur, lama mendaftar dan sebagainya. Kau ni pandai tu kata boleh adjust. Siapa yang kata Datuk yang Kau tengok, pandai pergi tak boleh pandai adjust. cakap. Ini semua ketentuan tuan. Semuanya Kau dah pandai ada semua terma cakap dan syarat boleh adjust, dia. boleh adjust. Pandai. Mana ni? Aku tanya depan-depan ni. Kali Datuk tak payahlah nak minta-minta. Tak payah nak merayu. Aduh. Okey, Yang tanya. pergi dengan PJH ni ataupun pengelola jemaah haji yang syarikat Malaysia pun melalui proses rayuan juga. Semua kena. Kena merayu dalam sistem aplikasi tijari. Tapi saya suka tadi Haji cakap yang awal tadi tu. Nak pergi haji ni sebenarnya bukan orang kat tabung haji. Dia orang hanya mengendalikan haji. tu je. Ya. Saya suka yang tadi tu. Kalau kau nak pergi haji betul-betul kau minta dengan Allah. Sama ada kau lagi 100 tahun ke, tapi kalau betul Allah terima doa kau, besok kau pergi haji. Ibarat begitulah. Haji Panggilan tu, panggilan haji. Okey, Tu Haji, macam mana Tu Haji rasa harapan dalam sistem pengurusan haji kat Malaysia ni lagi dalam masa lagi 10 ke 20 tahun daripada sekarang? Harapan kalau kita nak lihat. Mungkin tabung haji nak beli kapal terbang sendiri. Ya, duit tabung haji dah berbilion. Kenapa tabung haji tak, pada pandangan saya, kenapa tak beli kapal terbang sendiri? Lepas tu kapal terbang tu dah boleh buat pergi melancong. Ke arah ke sana tabung haji. Kapal terbang tu turun bukan lagi MAS, bukan lagi AirAsia, bukan lagi ni, tapi tabung haji. Haji ni cuma dalam 2 bulan je tu, tapi lagi 10 bulan tu risiko kalau ada kapal terbang sendiri ni mungkin agak tinggi kepada tabung haji lah. Apapun harapan kita ialah sekarang ni tu untuk mendaftar haji, kita cuma perlu 1,300 sahaja untuk mendaftar. Jadi jumlah tu agak kecil berbanding dengan kos yang ada sekarang 33,300. Dulu kenapa 1,300 ialah dia giliran haji pada masa itu mungkin hanya 5-6 tahun. Dan kos haji masa itu mungkin bawah 10,000. Jadi 1,300 ni kalau disimpan secara secara tersusun, dia akan sampai kepada jumlah haji tersebut lah. Jadi untuk sekarang ni bila kos meningkat kepada 30,000, kita kena ada satu pendaftaran haji yang mungkin lebih tinggi lah, supaya tak menjadi tunggu yang paling lama-lama sampai 100 lebih tahun ni. Jadi maksudnya kalau misalnya kata 33,300 untuk mendaftar haji kena up sikit lah, kena tinggi sikit lah. Jadi itu satu. Yang keduanya ialah penggunaan teknologi. Kalau sekarang ni kita kena contoh ni Kerajaan Arab Saudi untuk mendapat visa haji sekarang ni dia pakai apps dia. Dia panggil Saudi Visa Bio. So maksudnya kita ambil gambar pasport kita, kita hantar, kita letak cap jari kita dekat handphone, smartphone, dia akan proses di Arab Saudi untuk mengeluarkan visa. Selain daripada itu ialah dari segi kemudahan di Arab Saudi. Mungkin sekarang ni Mina Kemah kita tahu mungkin masa akan datang mungkin dia buat bangunan ke, dah ada pun sekarang yang dia buat bangunan. Dan visi Kerajaan Arab Saudi dia 2030 tu, yang mana dia cuba nak menambah lagi keselesaan.
dengan menyediakan lebih baik prasarana untuk haji lah. Jadi kita akan cuba untuk sentiasa memastikan pelaksanaan pengurusan haji ini selari dengan aspirasi Kerajaan Arab Saudi. Dan yang penting sekali harapan kita ialah bila pergi haji, balik haji dengan haji yang mabrur, insya-Allah. Amin. Satu kali bila Haji cakap pasal visa tadi kan, macam yalah sekarang dah efisien macam tu. Ada tak wujud ada satu visa Furada, satu lagi Mujamalah. Yeah. Itu apa beza dia dengan tu? Dia visa Furada Mujamalah ni adalah visa haji. Visa haji yang sah yang dikeluarkan oleh Kedutaan Arab Saudi. Cuma Mujamalah ini visa ni dikeluarkan bukan berdasarkan visa rasmi kita terima, ada visa tambahan yang diberikan kepada individu tertentu ataupun organisasi tertentu, bilangannya agak kecil dan boleh digunakan untuk pergi haji. Jadi kadang-kadang isu Mujamalah dan Furada ini ialah kos ni mungkin mahal. Sebab orang yang mendapat ni mungkin nak menjual visa tersebut. Dan apa yang kita di tabung haji sarankan ialah supaya sekiranya mereka mendapat kelebihan menggunakan visa Mujamalah ini, pergilah dengan pengelola jemaah haji yang berlesen, yang dilantik tadi tu. Jangan pergi yang tak dilantik, sebab kita bila tak ada hubungan dengan tabung haji Tanah Suci, kita tak tahu they are not in the radar. Kan? Dia bukan yang kita tak tahu di mana duduk dia, di mana tempat yang di Mina di mana, di Mekah di mana. Pergerakan mereka tu kita ketahui. Sebab tu sekiranya mereka ni mempunyai haji Mujamalah ni, visa haji ni, kita panggil visa haji urusan sendiri. Dan dia ada, kalau menggunakan PJH, menggunakan ejen ni, dia kena bayar sikit kepada tabung haji lah, dalam 2,840. So dia boleh menggunakan semua fasiliti, kemudahan kesihatan, klinik, ambil ubat dan sebagainya. Dia boleh menggunakan kita punya pembimbing jemaah haji. Boleh jumpa ustaz dan sebagainya. Jadi kemudahan-kemudahan yang kita berikan kepada jemaah haji Malaysia boleh dia gunakan. Tapi kalau dia pergi dengan syarikat-syarikat yang tidak dilesenkan, biasanya dia orang dah settle lah semua lah. Kita pun tak tahu dia di mana. Dan jangan Datuk cakap tadi lah, bila mati sakit baru jumpa kita. Dia berbalik kepada akta tabung haji. Cuma mereka yang menggunakan tabung haji atau yang dilesenkan oleh tabung haji sahaja yang boleh menguruskan dan mengendalikan jemaah haji Malaysia. Jadi bila berlaku perkara tersebut secara tak langsung, tidak melalui tabung haji, tidak berdaftar dengan tabung haji, tidak mendapat lesen dengan tabung haji, secara tak langsung adalah bertentangan dengan akta lah. Okey Ji, apa beza servis B40 punya package, M40 punya package, T20 punya package? Apa ada beza ke tak ada beza? Sebenarnya tidak ada beza. Dia bayar lebih. M40 tu dia bayar lebih, mesti dah ada beza. Naik bas yang tu sebab kos ni sama tu. Ya ke? Kos untuk B40, M40 dan T20 kosnya sama, 33,300. Cuma bayaran haji saja berbeza, sebab yang B40 dia bayar 15,000, tabung haji bantu 18,300. Yang M40 bayar 23,500, tabung haji bayar 9,800. Jadi tidak ada beza. Kos sama. Macam mana nak kena pasti dia ni B40? Kalau kata dia M40, lepas tu dia kata dia B40. Kita bekerjasama dengan Kementerian Kewangan Malaysia. Jadi mereka-mereka yang menerima bantuan kerajaan, sama ada sumbangan tunai ramah ataupun sebelum ni dipanggil BRIM, mereka ini dikira sebagai B40. Dan mereka-mereka yang mempunyai gaji melebihi 15,000 sebulan, mereka ini dikira sebagai T20. Kau tak boleh, gaji kau lebih. Datuk bersama duta sana sini. Jadi yang 40 ni yang tak ada dalam B40, tak ada dalam T20, semua kita gabungkan dalam M40. Tapi tabung haji ada juga package yang mahal kan? Dia panggil package, tak ada? Tak ada. Yang 200,000 itu anak syarikat. Anak syarikat tabung haji Travel and Services. Dia sama juga dengan PJH yang lain ataupun pengelola jemaah haji yang lain yang dilesenkan. Yang dilesenkan tadi, tapi dia anak syarikat tabung haji. Tapi dia anak syarikat penuh tabung haji. Sebab dia bagi perkhidmatan yang berbeza dengan muasasah. Dia nak, kalau Datuk nak duduk dekat Darul Tauhid, bilik mahal, maka Haram View ke Kaabah View ke, pergilah dengan TH Travel. Yang muasasah ni duduk dekat maktab pun boleh nampak Kaabah tau. Dekat TV lah. Dekat dia ambil
Kaabah tu punya replika. Letak kat tepi katil tu. Nampak Kaabah juga. Jangan main. Kita dulu kecil-kecil tak pernah tengok Kaabah, kita tengok apa? Ingat tak dulu Haji tengok dalam ya tu. Lepas tu dah beratur ramai kat kampung aku ni. Adalah seorang tu pergi haji. Dia pergi haji. Dalam kampung tu kalau seorang pergi haji, memang kecoh lah masa tu kan. Bukan tak semua orang tak mampu. Bila dia balik, dia bawa air zam-zam. Dia bagi minum satu sudu kecil tu. Lagi seorang-seorang rasa. Tak nak telan. Sikit kan. Lepas tu dia bagi tengok tu gambar tu. Kamera tu. Dah beratur panjang ni. Baru aku tengok 5 saat ni belakang. Oi, tak. Sekarang budak-budak sekarang ni tak heran benda tu kan. Semua ada dekat dalam. Jadi bila kita pergi sana, bila kita tengok Kaabah tu macam inilah yang aku tengok daripada kecil bila depan mata aku. Tapi itulah dulu bila orang balik pada haji tu orang memang tunggu. Kan itulah suasana tu kan. Berkat dia tu kan. Memang orang tunggu. Pergi pembuat hantar, semua pergi hantar. Balik tunggu kan. Kenapa sampai 35 hari, 40 hari nak tahan dia orang kat sana ni Haji? Dah habis buat haji tu halau lah balik semua. Sebenarnya dia ada berkaitan dengan penerbangan dan juga penginapan di Tanah Suci. Dan juga keperluan untuk pergi ke Madinah menziarah Rasulullah dan Masjid Nabawi. Jadi apabila kan kita sekarang pergi KT lah, KT1, KT2, KT3 kan. Jadi kita punya bulan haji ni bermula pada 1 Zulkaidah sampailah 15 Muharram. Jadi kita nak menyusun tu. Jadi susunan KT, susunan penginapan tu perlu disusun dan mengikut susunan tu lah yang menyebabkan dia jadi 40 hari, ada yang 30 hari. Melainkan dia pergi dengan package lah. Tetapi dengan muasasah ni kita dah ada jadual penerbangan kita yang telah diluluskan oleh GAKA ataupun Saudi punya authority. Jadi kita kena ikut peraturan tu lah. Peraturan tu, penerbangan tu. Bayangkan ada 3-4 juta nak balik ni kat airport tu macam mana punya ramai. Dalam sehari 212 penerbangan. Tadi Haji dah cakap, ini tabung haji ni syarikat pengurusan haji terbaik di dunia. Dalam Malaysia ada satu, dalam dunia ada satu, dan dia orang dah tahu dah berapa puluh tahun dah menguruskan haji orang semua. Umrah ni dah macam gigit jari je. Macam pejam mata dia bawa orang pergi umrah. Haji ni pun dah tutup sebelah mata je. Maksudnya pengurusan dia sampai ke efisien yang macam tu telah diiktiraf oleh kerajaan Arab Saudi. Dan kita sebagai rakyat Malaysia sebenarnya kita kena berbangga. Siapa-siapa yang tak dapat pergi haji tu sebenarnya kau gigit jari je lah. Memang itu bukan lagi panggilan Allah kepada kita untuk mengerjakan haji ni. Jadi maknanya macam Haji cakap tadi pada awal tadi, orang ini semua saya tahu mesti melalui experience haji. Macam mana kadang-kadang orang tu daftar lambat tapi dia dapat. Macam mana dia duduk depan Allah tu, dia memohon. Jadi banyak-banyaklah berdoa untuk dapat impian kita untuk mengerjakan haji. Salah satu rukun yang harus kita kerjakan jika kita termampu, kan? Jadi buat semua janganlah orang kata menunding jari kepada pihak-pihak yang orang kata menjalankan untuk ibadah haji ni. Kita dah faham dah dia punya konsep, peranan mereka kan. Jadi saya rasa kota yelah. Kota ada 31,000 yang dah daftar ada 4 juta. Ya, tapi ingat tak pening ke kepala tabung haji nak urus. kan? Tapi macam Datuk cakap tadi, berbalik kepada panggilan Yang Maha Esa. Jadi untuk semua rakyat Malaysia, untuk penjelasan dan pencerahan kita hari ini, perkongsian dengan Tuan Haji hari ini tentang ibadah haji, persiapan awal bulan Ramadan ni, siapa cepat ke siapa lambat ke tetap ada panggilan daripada Yang Maha Esa. Kalau kita tengok Haji jawab ni tak ada kertas pun. Saya main bantai tanya. Itu maknanya benda yang jujur datang daripada seorang yang menguruskan jemaah haji Malaysia, datang daripada experience dia apa semua secara jujur dan ikhlas. Jadi inilah yang kena faham bagaimana tugas tabung haji itu terpaksa mengikut SOP yang disediakan oleh pihak Arab Saudi. Dan macam Datuk kata tadi lah, Datuk yang manis ni yang kata-katanya keluar, doa. Yelah, panggilan. Aku nak doa, harta kau datang kat aku. Terima kasih Haji. Okay, terima kasih. Sama-sama. Masih banyak Haji. Minta maaf Haji kadang-kadang saya dalam, sebab saya tak naklah serius sangat Ji kan. Jadi kita dapat bergurau-gurau tapi information kita sampai Ji. Betul. Thank you very much Ji ya. Terima kasih kepada Datuk kerana memberi peluang saya di podcast Datuk ni hitam putih. Ya, hitam putih kehidupan. Mengerjakan haji juga salah satu kehidupan, dan korang semua kehidupan harus diteruskan. Bagaimana untuk kita melangkahkan kaki kita untuk meneruskan kehidupan kita, itu semuanya atas diri kita untuk menentukan segala-galanya. Of course kita kena
berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, tepuk dada tanya selera. Okay, terima kasih kerana menonton podcast kali ini dan kita akan bertemu dalam episod-episod akan datang di YouTube channel Usanita dan juga Suhan channel. Selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat malam.